Jadi ini antara tips ringkas yang saya buat dulu sampailah saya boleh pencen di bawah usia 30 tahun. Simpan dulu, belanja kemudian. Tips yang nampak ringkas tapi hasilnya luar biasa kalau anda amalkan. Video ni khas saya buat untuk anak muda yang baru start membina kehidupan. Perkara mudah dan simple saya buat dulu tuan-puan. Bila saja saya dapat gaji, perkara pertama adalah saya saving dulu gaji tu dan saya akan belanja dengan apa yang saya ada. Sebab kata guru saya tuan-puan, Cik Muhammad Zulkifli Syafi'i, kita akan belanja dengan apa yang kita ada. Saya bagi contoh, gaji fresh grad waktu saya kerja dulu dalam 3,000 sebulan. Paling kurang pun, saya tak akan melalui 1 bulan tu tanpa saya buat saving. At least lah, kalau tuan-puan baca buku kewangan, dia akan cakap simpan 10% daripada gaji yang kita dapat. Kalau 10% ni tuan-puan, gaji 3,000, at least simpan RM300. Tapi saya waktu kerja dulu, secara jujurnya bukan 10% lah. Lebih saya simpan. Tapi rules dia, saya simpan dulu, belanja kemudian. Kalau anak muda yang baru start kerja, boleh buat benda ni, saya sangat yakin tuan-puan, 3 hingga 4 tahun pertama tuan-puan kerja, tuan-puan tak akan ada masalah kewangan. Mungkin tuan-puan akan rasa terhad sebab nak beli tu tak boleh, nak beli ni tak boleh, nak berjoli tak boleh. Tapi tuan-puan akan rasa efek ni 4 tahun akan datang. 4 tahun akan datang bila mana anda dah lama bekerja, baru anda perasan tips ni sangat mahal. Pada waktu ketika tu, orang lain mungkin saving RM1,000 dalam akaun bank pun tak ada. Anda dah ada mungkin belasan ribu dalam akaun bank. Jadi ini antara tips ringkas yang saya buat dulu sampailah saya boleh pencen di bawah usia 30 tahun. Jadi kalau tuan-puan rasa video ni bermanfaat, anda boleh share dan tag kawan-kawan.